Okey dah, jom Kimi tunjuk cara-cara nak tukar wallpaper untuk model X50 FL yang baru. First sekali anda kena tekan button ni dan pergi pada galeri. Okey, so cara dia adalah sama ada pakai USB ataupun kita boleh terus QR, tekan button di sini. So ikut step dia, keluarkan phone dan scan. Scan atas, tekan network, join. Selepas dah join, pergi pula step 2. Apa? Scan QR lagi sekali untuk masukkan wallpaper. Tekan transfer image. Kita masukkan image dekat sini. Okey, Kimi dah masukkan image. Dah, jom kita transfer ke wallpaper dekat X50 model baru. So dah masuk dah. Apa lagi? Back ke belakang, pilih wallpaper yang anda nak. Oh, handsome, kacak bergaya lah guys. Lepas tu apply as wallpaper. Sudah. Okay, dah setting apa, rasa ngam-ngam kan. Terus apply. Okey, rewind. Back ke belakang, pergi ke home. Wosh! Alamak. Handsome bergaya guys. Siapakah jejaka ni? Okey. Jadi itulah cara-cara anda nak transfer gambar anda kepada Proton X50 yang baru dekat infotainment dia. Sesiapa yang ingin memiliki kereta Proton yang nak trade in ataupun nak sambil terus pun boleh dapatkan nombor Kimi dekat bio Kimi. Ada nombor telefon Kimi kat situ. So sampai sini saja video Kimi. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.